Setiap kali politik negara bergoncang, rakyat akhirnya menjadi pihak yang menanggung kesannya. Program terganggu, pelabur menjadi berhati-hati dan perhatian kerajaan terpaksa dialihkan kepada kerja membela rakyat kepada percatuan kuasa. Seorang penganalisis politik UKM berpandangan kerajaan Madani perlu diberikan ruang sehingga tamat penggal pada Disember 2027 bagi menyelesaikan reformasi serta meneruskan program seperti SARA, subsidi bersasar dan program Rahmah. Kerajaan ini dibentuk daripada gabungan 19 parti. Reformasi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mengambil kira undang-undang, keuangan dan kepentingan rakyat. Memberi ruang bukan bermaksud memberikan cek kosong. Kerajaan tetap wajib dinilai berdasarkan prestasi, integriti dan hasilnya. Namun negara tidak boleh terus terperangkap dalam politik menjatuhkan kerajaan. Stabiliti diperlukan supaya kerja yang telah dimulakan dapat diselesaikan untuk rakyat.